Dah, nih. Okey, aku dah buat pemasangan Macam aku cakap Extractor ni kita agak berkicap nak pasang sebab dia beli bukan spek dia. Dia memang spek dia B310 tapi enjin ni enjin Vanet. Manifold dia ni sangkut. So terpaksa pergi ubah balik manifold ni. Sekarang ni carburetor aku dah siap tune dah siap servis. Sekarang aku nak tune dia. Tu tengok mercik-mercik tu. Nak dapat tune yang betul. Susah juga nak dapatkan tune yang betul. Okey, start dulu tengok. Exhaust bawah tak sambung lagi ni. So bunyi dia akan macam bunyi Mustang Poyo lah. Okey, kita try dulu. Jadi itulah sedikit sebanyak bunyi dia. So aku nak dapatkan yang betul-betul tune ni memang agak makan masa sikit lah. Tengok mercik-mercik ni. Takut owner kan pengsan ni. Okey, itu sajalah aku nak share. Nanti aku akan test drive tengok macam mana. Ada sedap kata ada sedap. Tapi kalau nak padu lagi, carburetor dia kena tukar lah. Ni aku dah upgrade elektronik dah ni. Sebelum ni dia contact point. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.